6 jenis kedudukan gigi bongsu yang perlu dicabut sekarang juga. Yang pertama, kedudukan vertikal, iaitu gigi bongsu tumbuh lebih rendah daripada gigi sebelahnya ataupun tidak tumbuh kerana terhalang dengan tulang rahang. Kedudukan ini perlu dicabut kerana susah untuk dibersihkan. Yang kedua, kedudukan gigi bongsu yang menolak gigi sebelahnya. Ini boleh menyebabkan jangkitan pada gigi seperti berlubang serta susunan gigi akan berubah. Yang ketiga, kedudukan gigi bongsu yang jauh dari gigi sebelahnya. Ini boleh menyebabkan sakit di bahagian rahang. Yang keempat, kedudukan tidur ataupun horizontal. Ini boleh menyebabkan sakit pada gigi kerana menolak gigi di sebelahnya. Yang kelima, kedudukan gigi bongsu yang menyentuh pipi sehingga pipi terluka kerana sering tergigit. Akhir sekali, kedudukan gigi bongsu yang tumbuh secara tidak normal seperti tumbuh ke arah tulang rahang. Kedudukan ini boleh menyebabkan sakit pada rahang. Gigi bongsu yang tumbuh secara normal perlu cabut juga ke? Cabut ataupun tidak bergantung kepada beberapa faktor seperti rasa sakit, gusi bengkak dan juga rasa tidak selesa untuk mengunyah. So korang cepat-cepat datang check up di klinik gigi supaya doktor boleh konsult korang sama ada perlu cabut ataupun tidak.